Pick view. Oyo. Dia dah ajak aku pergi Oyo. Kau dah faham tak? Dia kata, beda ada buat servis kat luar tak? Kat Oyo. Oyo best ke tak tahu. Aku tak pernah masuk Oyo. Tapi aku tak nampak Oyo ni kat merata-rata tempat, kau faham tak? Merata-rata ada Oyo. Baguslah acap ni. Acap ni bagus. Bagus hati menukung kau. Menukung kau tentang buat sebab siapa nak tengok semongkos. Siapa cakap buaya tadi. Habis yang buaya tu tak buaya ke? Ya, korang baca komen I punya admin. Hai Cik Beda, Acap pun nak tu. Kau SS lagi kalau aku kick kau terus keluar pada rumah aku ni tau. Kau bukan kutip kali ni. Acap tak acap. Oyo. Siapa nak Oyo? Lawak lah Oyo. Siapa yang buat hotel Oyo tu? Macam mana boleh terciptanya hotel Oyo ni tiba-tiba? Asalnya dia hotel bajet kan? Dia asalnya hotel bajet kan? Oyo dari India Beda. Yelah. Macam mana boleh terciptanya Oyo? Maybe lah kat Melaka pun ada. Ya, merata ada kat semua tempat ada dah sekarang ni. Ni siapa yang kata rasa mahal lagi ni, korang pergi join orang lain punya I tak nak berurusan dengan orang yang menyusahkan I. Ya, aku nak unfollow dia orang ni. Kan korang kan? Siapa pernah duduk hotel tu? Oyo. Oyo untuk apa sangat yang mau? Yelah untuk budak-budak boleh lah kan? Kecuali atau orang yang orang kata dia macam dia pergi bercuti ke, dia nak save budget ke. Nak save budget boleh lah kan? I tak tahu, I tak pernah pula pergi hotel tu. Even I pergi mana-mana pun. Yeah. Not bad. Ya ke? Yelah kalau servis dia baik, servis apa bodoh aku ni. Oyo hotel untuk save budget boleh betul. Contoh kalau macam korang pergi travel ke apa kan, I rasa okey je. I tak kisah pun kalau pergi travel duduk kat hotel budget. Kan, betul tak? Kalau I tak kisah. Beda kena hotel mahal. Anjing kau. Temikai wak sedapnya. Mana ada you dah rasa ke? You dah rasa ke? Kalau nak travel nak jimat tak apa. Kalau ajak Oyo tu tak. Kalau nak travel nak jimat tak masalah. Kalau I pun I tak kisah. Hello. Surya 5 datang? Kalau I nak travel I memang tak kisah. 6. Lagi jimat. Kan betul tak? Nak tembikai. Ada jauh buah petik tak? Buah petik tak ada. Buah labu ada. I nak travel dengan you tak boleh. Ni korang. What? Buah pula dah. Diorang lah over. Diorang ni over. 6 bagi 2. 4. Jangan marah awak. Saya tak marah. Boring kat rumah ni. Saya apa kena bayar. Ku cinta apa? Sebab nak koyak dah tu singlet tu. Ni kau acap KSS ni. Sebab apa yang awak cakap-cakap macam tu? Dengan apa yang kau tayang dulu tu?
Bawa apa? Dance. Dance? Nak tahu. Siapa ni? Thank you, Syuhairi. Terus DM. So DM ambil nombor ID Thank you. Ini perempuan bawa ke jantan pergi buat lucah ngaco. Bukan lelaki yang membawa perempuan. I cakap sebab I tak nak merumitkan lagi keadaan. Merumitkan keadaan ni anjing. Tak ada rumit keadaan apa, memang dah rumit dah. Kau tunggu je nasi kau. Kau fikir kau selamat apa yang kau buat. Kau rasa betul, kau rasa hebat, kau teruskan. Tapi kena tangkap jangan nyesal. Teruskan perjuangan.